Tapi kalau kita lihat di Johor, Menteri Besar Johor dalam ucapan beliau baru-baru ini mengatakan tidak akan duduk bersama dengan PH, especially DAP. DAP. BN UMNO ni masih lagi menjual retorik-retorik yang everything is salah DAP, kita tidak akan bersama dengan DAP untuk meraih undi. Yalah, saya pun respon apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Onafis tentang tidak akan duduk semeja dengan DAP. Sebenarnya saya rasa mungkin dia ni cetek pemikiran. Presiden UMNO ialah Datuk Seri Zahid Hamidi. Duduk bersebelahan dengan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Sebelah dalam kabinet. Kadang-kadang kita ni terlalu gairah dalam ceramah, tim ada beribu orang, kan? Angkat sikit, boom, cakap perkara begini. Bagi saya, apa yang dia cuba sampaikan? Apa ya, kita tahu UMNO kuat di Johor. Kita tahu bahawa UMNO memerintah Johor pada 2021 tu bersendirian. Tidak ada kerajaan madani di Johor, semua ni diperintah UMNO. Tapi suka juga saya memperingatkan kepada kawan-kawan ataupun parti UMNO bahawa jangan lupa Johor pun pernah jatuh. Barisan Nasional pernah jatuh di Johor. UMNO pernah hilang kuasa di Johor.